Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan menerangkan tentang kes rasuah dalam perolehan awam, iaitu pertahanan dan infrastruktur. Bahagian pertama adalah pengenalan. Rasuah dalam perolehan awam merupakan isu kritikal yang mengancam integriti dan pembangunan negara. Kedua adalah skandal seperti projek Little Backship LCS dan terowong dan salar Pulau Pinang menjadi bukti nyata bagaimana penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dana awam boleh berlaku dalam projek mega negara. Seterusnya adalah latar belakang kes. Kes pertama adalah projek Little Backship LCS yang bermula pada 2011 dengan kontrak RM9 bilion diberikan kepada Baustead Naval Shipyard. Namun sehingga 2019 tiada kapal disiapkan walaupun RM6.08 bilion telah dibayar. Reka bentuk kapal turut ditukar tanpa persetujuan TLDM dan kontrak diberi kepada syarikat yang tidak layak. Ini mencetuskan isu kronisme. SPRM menyiasat dakwaan pecah amanah. Yang kedua adalah skandal terowong dasar laut Pulau Pinang. Ini melibatkan projek RM6.3 bilion yang dianugerahkan secara terus. Lebih RM300 juta dibayar hanya untuk kajian tanpa pembinaan fizikal. Bekas Menteri Kewangan didakwa terima suapan RM3.3 juta membongkar konflik kepentingan dan komisen politik. Seterusnya adalah rumusan kajian kes. Yang pertama, takbir urus lemah. Projek besar kerajaan menunjukkan kelemahan dalam integriti dan pengurusan. Kedua, kurang pemantauan. Dana awam dibelanjakan tanpa hasil yang sepadan. Ketiga, penyelewengan politik. Wujudnya unsur komunisme dan konflik kepentingan menunjukkan penyalahgunaan kuasa. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Yang pertama adalah tender terbuka dan telus. Laksanakan proses tender terbuka bagi semua projek awam. Kedua, pemantauan institusi bebas. Kukuhkan pengawasan oleh badan bebas seperti Jawatan Kuasa Parlimen atau Ombudsman bagi memastikan accountability sentiasa terjaga. Ketiga, lindungi pemberi maklumat. Sediakan perlindungan dan insentif kepada pemberi maklumat agar penyelewengan dapat didedahkan tanpa rasa takut. Seterusnya adalah faktor-faktor rasuah. Pertama ialah campur tangan politik, di mana ahli politik menggunakan pengaruh mereka untuk memastikan kontrak diberikan kepada pihak berkepentingan tanpa melalui proses tender yang telus. Sebagai contoh, dalam projek LCS, laporan PSC menedahkan bahawa reka bentuk kapal telah ditukar tanpa persetujuan Tentera Laut Diraja Malaysia akibat pengaruh politik. Faktor kedua pula ialah salah guna kuasa oleh pegawai atasan. Ada pegawai menggunakan kedudukan mereka untuk meluluskan perolehan bagi kepentingan peribadi. Sebagai contoh, seorang pegawai kanan ditahan pada tahun 2024 kerana menyeleweng dana bernilai RM400,000. Terdapat beberapa akta yang terlibat. Yang pertama adalah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Memperuntukkan pelbagai kesalahan rasuah termasuk memberi atau menerima suapan, membuat tuntutan palsu serta salah guna kuasa oleh pegawai awam dengan hukuman berat termasuk penjara dan denda yang tinggi. Yang kedua, Akta Rahsia Rasmi 1972 dalam kurungan Akta 88 melarang penyebaran maklumat tender yang diklasifikasikan sebagai sulit dan pembocor maklumat boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ketiga, Kanun Kesesaan yang kurungan Seksyen 165 menjadikan kesalahan bagi penjual awam menerima hadiah atau barangan berharga tanpa balasan yang sah dan mencukupi. Keempat, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 memberi perlindungan undang-undang kepada individu yang melaporkan jenayah rasuah dengan niat baik. Kelima, Akta Perlindungan Saksi 2009 menjamin keselamatan saksi yang memberi maklumat atau keterangan dalam kes kesihatan rasuah. Keenam, Akta MLEF-PUA 2001 digunakan untuk mendakwa individu yang melibatkan diri dalam pengubahan wang haram hasil daripada rasuah dengan hukuman penjara dan denda yang tinggi. 7. Akta Audit 1997 Seksyen 9/1 memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit dan menyediakan laporan kewangan agensi kerajaan pada Yang di-Pertua Agong. 8. Perlembagaan Persekutuan Perkara 106 dan 107 mewajibkan Ketua Audit Negara membentangkan laporan kewangan agensi awam di Parlimen sebagai langkah ketelusan dan accountability. Antara kesan-kesan rasuah. Rasuah memberi kesan besar kepada individu, khususnya kontraktor sah yang mengalami kerugian apabila tender dimonopoli oleh kartel. Manakala pegawai yang terlibat pula berdepan tindakan undang-undang, kehilangan pekerjaan dan reputasi buruk.
Manakala di peringkat organisasi, rasuah merosakkan budaya kerja beretika dan menjejaskan kecekapan. Projek yang dianugerahkan tanpa melalui proses yang sah sering gagal memenuhi piawaian, menyebabkan pembaziran dana dan peningkatan beban bajet tahunan akibat keperluan pembaikan semula. Manakala bagi negara, rasuah menghakis kepercayaan rakyat serta pelabur, sekaligus mencemarkan imej negara di peringkat antarabangsa. Seperti yang berlaku di Filipina, amanah rasuah berleluasa telah membawa kepada kejatuhan kerajaan Presiden Marcos. Seterusnya adalah langkah untuk menangani rasuah. Pertama, memastikan ketulusan dan accountability dalam proses perolehan. Kedua, penguatkuasaan undang-undang. Ketiga, penilaian semula budaya dan sistem kerja dalam sektor awam. Dan akhir sekali adalah pengajaran. Yang pertama adalah perolehan awam perlu lebih telus dan bebas penyelewengan. Kedua, tegaskan penguatkuasaan undang-undang. Ketiga, kukuhkan integriti dan libatkan rakyat. Itu saja daripada korban kami. Terima kasih.